Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kumpulan daripada Sekolah MSF Bentong Pahang. Senarai ahli kumpulan kami termasuk Ahmad Muaiz bin Azrah Hisham, Muhammad Ryan Afiqin bin Ahmad Ifwan, Ami Insyirah binti Imran, dan Muhammad Rafiq Daniel bin Yusri. Masalah yang kami hadapi sekarang ini ialah exhaust fan. Exhaust fan hanya mempunyai satu fungsi sahaja, iaitu mengeluarkan udara panas. Penambahbaikan kami ialah menambahkan dynamo pada exhaust fan untuk menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrikal untuk menghidupkan lampu di dalam tandas. Untuk projek kami mencanakan suatu sistem yang boleh menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrikal. Yang pertama, kami sambungkan suis kepada bateri dan exhaust fan menggunakan wayar. Apabila suis ditekan, exhaust fan akan berpusing dan menghasilkan tenaga mekanikal. Yang kedua, tenaga mekanikal akan disalurkan kepada dynamo. Dynamo akan menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Yang ketiga, tenaga elektrik akan pergi ke charge controller terlebih dahulu supaya bateri tidak overcharge. Pada waktu malam, suis akan ditekan untuk menghidupkan lampu tandas yang menggunakan tenaga elektrik daripada bateri yang telah recharge oleh dynamo. Barang yang boleh dibeli di Mr. DIY ialah lampu RM9.90, kipas RM4.90, bateri 9V RM2.90. Barang yang boleh dibeli di kedai hardware ialah pipe PVC RM5, pemegang bateri RM1.30, PVC ink junction box RM3.60, dynamo RM6.90.